Ya, bahkan juga krisis dalam Bersatu ditambah pergeseran dalam PAS. Bahawa hubungan PAS Bersatu memang retak menanti belah. Di tengah teka-teki siapa bakal menggantikan beliau sebagai pengerusi PN, Muhyiddin meletakkan jawatan sebagai pengerusi PN selepas ditekan oleh pemimpin PAS dan beberapa pemimpin Bersatu sendiri termasuk dirinya. menurut beliau, Muhyiddin sedar kedudukannya tidak lagi mampu dipertahankan dan itulah sebabnya beliau berundur daripada jawatan pengerusi PN. Muhyiddin meletakkan jawatan sebab beliau tahu Perikatan Nasional sedang merosot. Sebaik Muhyiddin letak jawatan sebagai pengerusi Perikatan Nasional, PAS terperangkap. Bersatu dengan PAS konflik. Oh, Bersatu dengan PAS bergaduh. Ia juga sempat menimbulkan ketegangan hubungan di antara PAS dan Bersatu. Yang membawa kepada pertukaran Menteri Besar, ia membawa kepada hubungan yang tidak harmoni ataupun hubungan dingin antara PAS dan Bersatu dalam konteks Perikatan Nasional, apatah lagi Mufakat Nasional. Punca pecah Muafakat Nasional ini ialah kerana PAS. PAS menjadi punca perpecahan. PN, Perikatan Nasional. Siapa bakal pengurusi yang baru? Bilakah ia akan dilantik? Siapakah bakal jadi pengerusi Perikatan Nasional yang baru? Siapa yang akan menjadi pengerusi Perikatan Nasional? Jadi dari segi logiknya, dari segi rasionalnya pun memang tak pelik kalau PAS yang mengepalai Perikatan Nasional. Dan PAS akan mengambil alih kepimpinan PN. Sekarang ni hampir pasti PAS bakal mengetuai barisan Perikatan Nasional lah. Sebab apa jadi macam tu? Sebab dalam Perikatan Nasional, PAS ni yang paling kuat. Antara parti yang paling kuat di Malaysia adalah PAS. Banyak kerusi Bersatu akan kalah lah. Bersatu tidak akan menang satu kerusi pun pada PRU yang ke-16 sekiranya. Presiden PAS Abdul Hadi Awang menafikan dakwaan bahawa partinya telah menghantar sebarang nama calon untuk mengisi jawatan pengerusi Perikatan Nasional susulan pengunduran Muhyiddin Yassin. Ada kepimpinan yang tegas. Di situ dulu. Melihat pada kegagalan MN dan kegagalan PN hari ini, bagi saya gagal lah. Dan kita kena akui lah PAS ini kelemahannya pada mengurus krisis.